Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua ketua-ketua juri, dan juga juri-juri bagi penjurian A2U sesi kedua. So, nama sesi kedua ni sebab kami dah ada sesi pertama bagi kategori kebitaraan PTJ dan juga kecemerlangan akademia. Dan hari ini adalah kepada anugerah utama. Jadi untuk maklumat lanjut lah untuk pengetahuan semua ketua juri dan juga juri-juri ya, maklumat bagi anugerah akademia UPSI ini boleh didapati dari link yang diberikan tadi a2u.upsi.edu.my. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ketua juri dan juga juri atas kesudian untuk menjadi ketua juri dan juga juri bagi anugerah yang pertama kali, julung-julung kali kita adakan di peringkat UPSI ini, iaitu anugerah akademi UPSI ataupun nama singkatannya A2U. Dan juga untuk makluman lebih 50 kategori ya yang ada, namun begitu anugerah yang melibatkan penjurian adalah sebanyak 28 anugerah. Jadi anugerah-anugerah ni semua duduk dalam sistem 28 kategori. Jadi sangat kompleks ya. Jadi sebab tu kita buat 2 siri. Yang pertama dah selesai dan yang ini untuk kategori anugerah utama lah. Okey, jadi secara latar belakangnya A2U ni adalah bertujuan ya untuk mengiktiraf dan menyanjung ahli akademik UPSI yang telah mengharumkan nama UPSI dan pengiktirafan tertinggi khusus untuk para sarjana yang sedang atau pernah berkhidmat di UPSI. Jadi kalau kata dari segi kategori yang dipertandingkan, satu kategori yang lebih kepada pernah untuk berkhidmat iaitu anugerah akademik utama tetapi tidak ada calon. Okey, untuk makluman juga, tarikh pencalonan telah pun dibuka pada 2 November 2020 dan telah ditutup pada 11 Disember 2020, 2 tahun lepas lah. Dan bagi anugerah peringkat utama inilah ya, yang peringkat yang kita akan menilai ini, ada setengah anugerahnya akan dipertandingkan di peringkat yang lebih tinggi, iaitu yang terlibat dengan AAN, AKRI dan juga ATBM. Okay, dan seterusnya saya ingin menerangkan ya tentang peranan ketua juri dan juri ya, masing-masing ingin mengetahui lebih lanjut apa yang perlu dibuat. Jadi antara peranannya adalah untuk melakukan proses penjurian yang dilakukan dalam masa yang ditetapkan ya, di mana tarikh penjurian untuk sesi yang kedua ini bermula pada hari ini dan berakhir pada 24 Februari pada jam 5 petang. Ya. Jadi semua ketua juri dan juri telah pun diberi akses untuk capaian kepada sistem. Untuk makluman juga, dari segi pelaksanaan ini, sebagaimana kita maklum, waktu perancangannya memang kita nak buat secara penjurian secara bersemuka. Namun begitu melihat kepada senario yang semasa yang berlaku, penjurian secara fizikal agak sukar dijalankan sebab dokumen tersebut perlu dikongsi dan banyak proses yang perlu dilakukan. Maka dari segi pihak urustia kami telah memutuskan untuk membuat sistem dan sistem ini sekarang ni mempunyai 28 kategori. Jadi untuk hari ini ada berbelas kategori juga Dr. Su. Ya. Okey, untuk peranan ketua juri dan juri ingin saya ingatkan di sini adalah untuk memastikan kerahsiaan dokumen sebab sekarang ni semua available dalam talian. Jadi dari segi dokumen itu harap dirahsiakan dan tidak dikongsi ya dengan mana-mana pihak. Jadi tidak juga dibenarkan untuk berkongsi dari segi rubrik dan perkara yang berkaitan dengan penjurian seperti yang dinyatakan dalam e-borang aku janji yang telah pun diisi oleh semua ketua juri dan juri sebentar tadi. Ini termasuklah tidak dibenarkan membuat penyalinan, atau menyunting dan berkongsi maklumat
yang ada dengan sesiapa melalui apa sahaja kaedah termasuklah media sosial berkaitan penjurian A2U. Jadi tidak dibenarkan, maksudnya kalau dilantik menjadi juri pun tidak dibenarkan memaklumkan telah mendapat surat sebagai juri ataupun ketua juri A2U. Okey, dari secara keseluruhannya untuk penjurian ini hanya calon yang melepasi titik ambang sahaja layak untuk dikira sebagai pemenang. Okey, untuk secara keseluruhan kalau kita lihat anugerah utama ini, semuanya titik ambang adalah pada 75 markah kecuali untuk anugerah fakulti terbaik di mana titik ambangnya ada 80. Jadi untuk anugerah utama sahaja kita ada 14 anugerah. Jadi yang untuk petang ni melibatkan 14 anugerah. Okey, untuk anugerah-anugerah lain dikongsikan juga. Untuk anugerah kebitaraan PTJ 80 titik ambangnya, begitu juga dengan anugerah kecemerlangan akademia titik ambangnya adalah 80. Okey, ya, insyaAllah selepas ini kita akan ada breakout session mengikut kategori anugerah. Jadi akan dimasukkan ke dalam 14 session yang berbeza. Dan Urustia PPA akan memasukkan ke semua ketua juri dan juri di dalam bilik-bilik ataupun session yang ditentukan. Dan diminta setelah selesai proses untuk berbincang dalam session tersebut, mohon tidak keluar daripada Webex tetapi balik kepada session. Hanya end session, jangan end meeting. Nanti kan lepas habis breakout session itu mohon jangan end meeting lah. Hanya end session supaya masuk balik kepada meeting yang asal kita sekarang. Okey, untuk breakout session nanti kita akan ada 10 bilik. Bilik pertama untuk anugerah tokoh bahasa Melayu PSI. Untuk anugerah ni akan ada ATBM peringkat kebangsaan. Anugerah PDP dia align dengan AAN. Anugerah akademik ahli akademik harapan bilik 3 juga align dengan AAN. Anugerah inovasi PNP bilik 4 yang ini juga dia align dengan AKRI. Seterusnya yang kelima ini adalah anugerah ikon Profesor Madya, pensyarah kanan, pensyarah dan guru bilik 5. Bilik 6, anugerah ikon antarabangsa dan juga anugerah ikon akademia antarabangsa. Bilik 7, anugerah ikon akademia media sosial. Bilik 8, anugerah fakulti terbaik. Bilik 9, anugerah program terbaik. Dan bilik 10, anugerah tadbir urus akademik. Jadi ada 10 bilik. Selepas ini akan dimasukkan dan seterusnya kita akan ada sesi demo untuk sistem A2U. Jadi saya serahkan kepada Dr. Suliana untuk berkongsi dengan kita dari segi sistem A2U yang telah pun dibangunkan. InsyaAllah lah memang pada peringkat ini kita sebagaimana saya maklum kan tadi bahawa ada 28 kategori dan sistem ni agak kompleks dan mungkin sistem tu dari segi pembinaannya kompleks tapi untuk penggunaan sebagai user insyaAllah okey. Saya silakan kepada Dr. Su insyaAllah. Sekali lagi Assalamualaikum semua kepada Prof, Doktor yang menjadi juri dan juga ketua juri untuk hari ini. Kalau kita check balik email masing-masing pada pukul 1.45 tadi, ada satu email daripada Inosis yang dihantar, tajuknya adalah penjurian A2U sesi 2. So dalam email ni dibekalkan laman web, username dan juga password. Okay, tak apa. Yang penting adalah username dan password je dulu. Okay, username dan password. Sebelum mula penjurian, saya ingin ingatkan kepada semua, first thing kita kena clearkan our cache. Okay, macam mana nak clearkan cache? Setiap kali mula penjurian sebelum masuk login dalam sistem. Maksud saya sebelum login ke dalam sistem, buka Google Chrome, tak kisahlah sama ada pakai MacBook ataupun laptop biasa, pergi dekat pergi dekat tiga dot ni, ikon dekat atas Google Chrome, pergi kepada More Tools dan select Clear Browsing Data. Okay. Clear Browsing Data, dia akan clear everything yang ada dekat dalam history, dalam cookies dan also dekat dalam cache. So clear data. Okay, bila dah
habis clear data, saya sarankan untuk tuan-puan copy balik, Prof semua copy balik URL ni. Ataupun boleh juga type balik type balik URL dekat ataupun type balik URL utama, make sure utama dengan A2U tu dekat ya, utama a2u.nzfam.com. Tak perlu sampai habis pun tak apa, sampai .com dan tekan button enter. So dia akan buka login page untuk login ke dalam sistem. So sekiranya Prof, Dr. tak clearkan cache, sometimes kita akan dapat error 404, 404 error tu. So that's why sebelum login ke dalam sistem, make sure to clear the cache. Okay, saya ulang balik, cara nak clear dia adalah pergi dekat More Tools, clear browsing data, klik clear data. Tapi make sure semua checkbox ni di-check, okay? Satu lagi cara. Ya. Sorry, Dr. Suyana. Ya. Kalau clear cache tu, kalau kita punya password dalam Migrant ke dia hilang tak nanti? Setakat ni masuk dah auto je kan? Dah tak ingat dah password. Okay, tak apa Dr. Nurul. Kalau Dr. Nurul kan? Saya main dengar je suara. Dr. Nurul tak nak, kita pergi dekat, ada satu lagi options yang kita pergi dekat private browser. So dia okay, incognito tu ke? Yes. Okay. Incognito window. Tapi saya dah masuk tadi dah, okay dah. Boleh masuk pun, saya tak clear cache pun. Kalau tiba-tiba cache Dr. full, dia akan keluar error 404 tu. Yelah, tadi saya dah cuba masuk, okey dah, tak ada kena ada error ke apa. So, saya tak clearkan cache pun. Kalau ada error lah. Okey. So yang ni memang private browser nilai ke Dr. Nurul? Ya? Apa? Dah nilai ke? Belum, tak masuk sistem ni Amin. Tadi katakan tak boleh masuk sistem ni kalau tak clear cache. Sebab saya tak clear pun cache, tapi boleh lah masuk dah tadi. Sebab satu lagi saya risau kalau tak clear cache, bila submit markah, kadang-kadang markah tak masuk. Ada juri kata markah dia tak masuk, rupanya cache dia penting. Tak apalah, incognito lah. Nanti saya punya password hilang semua. Boleh. Then apa lagi ya? Sorry ya. Saya lupa. Okay, kemudian kena ambil username dan password yang dibekalkan tadi. Kalau dalam kes saya, so this is my password. E11, password dia case sensitive, okay? Saya sarankan untuk copy je daripada email, login. So ini adalah dashboard utama, main view. So dekat dalam dashboard utama ni, dia akan ada maklumat mengenai ID rujukan peserta, ID peserta, nama peserta, fakulti, pautan dokumen, markah keseluruhan. Kalau untuk view yang display dia memang kecil macam skrin laptop saya tak akan nampak button menilai dekat sini. So apa yang perlu dibuat, kalau Prof dan Doktor nampak dekat belah kiri ada ikon macam horizontal bar yang kecil ni, klik je. So dia akan maximize the display. Okay. Satu lagi cara, scroll down, ada apa kita panggil scroll bar ni, dan boleh scroll ke kanan dan boleh mula menilai. Okey, dekat dashboard ni ada dua benda utama, iaitu pautan dokumen. So bila klik pautan dokumen, dia akan keluar, sebab saya dah clear cache tadi kan, kita dah clear saya punya Google Drive punya Gmail punya account. So kena masukkan email UPSI ya, sebab saya hanya bagi akses kepada email UPSI sahaja. Hanya boleh view sahaja tapi tak boleh akses. Hanya boleh view sahaja, tak boleh download. Memang saya tak bagi akses untuk download. View sahaja. So sekiranya Prof dan Doktor gunakan email yang Doktor Su, boleh bagi tahu sekali lagi kat mana pautan maklumat tadi? Kalau Prof masuk dekat A2U system ni, dekat ni, first screen bila dah login, dia akan keluar pautan dokumen, akan ada kat sini. Dia ada ikon warna biru, macam ikon file ni, kotak ni. Yang ni. So bila klik je yang ni, dia akan terus buka satu lagi tab dekat dalam Chrome kita. Dia akan buka teruslah kita punya dokumen peserta. Okay. So
Yang penting kalau tak nampak, sebab ada setengah juri dia kata saya tak nampak lah button menilai saya hilang. Dia kata kat mana saya nak menilai, just hide display panel ni, nanti boleh nampak belakang. Kalau display memang besar tak ada masalah. So bila klik button menilai, ini adalah rubrik ataupun form evaluation yang saya dah convert dalam bentuk digital. So untuk makluman semua, setiap pembuat rubrik telah dilantik. Kalau ikutkan ketua juri dah ada sesi bersama dengan pembuat rubrik. So dah diterangkan everything kepada ketua juri dan ini adalah rubriknya. Okay, so nanti just isi je lah. So, saya tunjuk satu contoh ya. Just isi je radio button yang ada dekat dalam ni. Kemudian katalah memang sebab kita ada 28 kategori dan kita ada 28 jenis rubrik yang berbeza. Ada soalan yang sikit setiap item, ada soalan yang memang saya tak nafikan memang banyak. Sometimes kita tertinggal satu radio button kan. Tak apa, katalah saya tertinggal satu untuk 5E ni. Bila saya submit, biasanya dia akan minta kita isikan lah. So Prof dan Doktor boleh isi balik, klik submit. Okay, so dia akan hantar markah tu, confirm everything, dia akan letak dekat markah keseluruhan. Yang penting, please make sure bila dah submit, markahnya keluar. Katalah bila Prof dah submit ataupun Prof atau Doktor rasa macam saya dah submit tapi kenapa keluar kosong lagi, segera contact PPA, boleh contact saya, Cik Syed atau Cik Syariza. Nanti kami akan assist seorang-seorang lah tengok macam mana. Biasanya kalau tak masuk, biasanya dia punya cache penuh. Tapi kalau dah clear cache sebelum masuk ataupun boleh guna incognito window tu, tak ada masalah. Okay, pastikan setiap markah diisi. Akan ada peserta tu bergantung kepada kategori. So far tak adalah sampai 7 orang. Last sesi 1 ada sampai 10 orang. Alhamdulillah sesi ni tak sampai 10 orang untuk calon. Ada yang sikit, ada yang ramai. Terpulang kepada kategori tu glamour ke tak. So kalau nak patah balik kepada dashboard utama, ini adalah dashboard utama. Katalah daripada form menilai tadi, nak patah balik kepada dashboard utama, just tak payah guna back button, just klik dashboard je. So dia akan patah balik kat dashboard utama. Hanya 2 screen saja, 3 screen termasuklah login screen. Login, screen utama, screen penilaian. Itu sahaja. So setelah selesai, pergi kepada logout, icon dan klik logout untuk keluar daripada sistem. Itu saja. Ada soalan tak? Dr. Suryana? Ya, saya. Saya cuba masuk username ni email kita kan? Bukan. Username saya ada bagi dekat. Oh, yang dalam tu. Okay, betul. Tapi untuk Prof Zaharul ada tak dalam? Saya kena tengok participant ni. Ada Prof. Okay, untuk Prof Zaharul special sikit sebab Prof ada 2 kategori. Prof menjuri 2 kategori. Jadi PPA ada emailkan dekat Prof kedua-dua username dan password untuk kedua kategori tersebut. Okay, saya ambassador. Okay. Boleh tak kita start dengan breakout session? Saya pecahkan kepada bilik. Tapi harap bersabar ya, jangan leave dulu. Sebab ada 50, kalau ikutkan senarai saya ada 50 orang, saya kena masukkan seorang-seorang dalam setiap bilik. Sekejap Dr. Suliana. Ya, saya. Bila kita masuk breakout session ni, masing-masing kan ada dashboard dia kan? Masing-masing juri. Ya, betul. Jadi pergi breakout session tu maksudnya masing-masing menilai lah pakai dekat dalam sistem tu, betul? Tak, dalam breakout session ni kami nak cuba nak minta setiap juri masuk dekat dalam sistem masing-masing dan kalau ada pertanyaan mengenai rubrik bolehlah berbincang bersama ketua juri. Okey. Hasratnya lepas habis sesi boleh. Bila you kata berbincang tu, dia perlu ke ada consensus ataupun masing-masing nilai ikut masing-masing punya? Kalau yang lepas, ya Doktor? Dia begini, yang kali ni kita bukan, untuk yang petang ni bukan lagi penjurian petang ni. Jadi petang ni based on sistem yang ada kan, mungkin juri first time tengok. So mungkin nanti ketua juri akan
follow through ataupun brief setiap satu rubrik tu. So kalau kata dalam kes yang macam ni, mungkin macam mana kita macam mana nak bagi, mungkin boleh kita berbincang pada peringkat awal ni lah. Tapi of course nanti bila dah habis, sekali lagi mungkin ketua juri akan berbincang dengan juri-juri lah bila markah dah selesai. So yang peringkat hari ni lebih kita duduk sekali untuk tengok macam kita ada satu baseline jugalah. Kita nak menjuri kalau dalam keadaan macam ni, berapa kita nak bagi markah contohnya. So nak kata konsensus hanya untuk pada peringkat awal, tetapi nanti bila dah selesai penjurian kita akan duduk sekali lagi lah di antara ketua juri dengan juri. Boleh tak maklumkan sekejap the list of kata ketua juri tadi tu untuk setiap bidang? Nanti akan terus masuk dalam breakout session, akan ada terus ada ketua juri dalam tu. Okay. Alright. Ya, Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Salam. Tak hard copy untuk penjurian tu? Untuk kertas tu. Tak ada. Nak print banyak tu, kita nak sendiri. menilai, at the same time nak juri mana nak ingat rubrik dia. I think if you ask me to go and print, kita pun tak boleh nak print. Printer pun tak ada kat rumah, office pun tak boleh pergi. Tak boleh print pun. Nak buat kerja. Tak boleh print pun, confidential. Sebenarnya Dr. Faizal, maksud saya secara online, at the same time kita nak tengok dia punya evidence, dokumen dia, and then kita nak menilai dia. Saya pun tak tahu macam mana saya nak tengok. Saya dah tengok dah benda tu tadi. Saya dah tengok dokumen yang diserah ada dalam lebih kurang satu tu ada 28 pages. And then rubrik dia punya banyak. Saya pun tak tahu macam mana nak menilai. Macam mana saya nak ingat benda tu. Oh, it's very difficult nak nilai kalau macam tu. Link betul-betul hard copy depan kita bolehlah nilai. Sebab dari segi dokumen tu memang kita keep it confidential, jadi memang tak boleh bagi. Sebab tu kami bila PKP terus kami terpaksa pergi scan all those document hard copy tu, Dr. Faizal. Tu dari segi saya tu. faham masalah. When you ask us to nilai, it is not confidential anymore. Untuk kita. Sebab kalau macam ni kita nak menilai, saya takkan nak hafal rubrik tu. Sebab kalau bagi dokumen tu on hand, kami terpaksa kumpulkan semua orang pada satu tempat. Bukan dokumen yang ni. Maksud saya yang rubrik pemarkahan tu, borang pemarkahan tu. Rubrik ada hard copy, kita bolehlah menilai. Boleh. Kalau rubrik hard copy nanti kami hantar. Tak ada masalah. No problem. Okay, thank you. Betul saya kira. Ya, saya. Cerita sikit tak? Okay, saya lihat, katakan saya dapat 6 orang. Dan adakah, ketua juri lah. Adakah maksudnya katakan ada 4 orang juri. Ya. 4 orang juri tu akan menilai orang yang sama lah. Begitu kan? Kalau kategori prof mungkin ada ramai calon. Saya nampak 6 orang sini. Ada 6 calon. Jadi mungkin dari segi assignment juri tu saya rasa mungkin satu juri mungkin 2 orang juri 3 calon. Kan Dr. Su? 2 orang 3 calon. Lebih kurang. Macam tu lebih kurang. Ada yang lebih juga. Sebab yang prof punya kategori ada 6 orang. Nanti bila akhirnya bila kita nak meeting balik untuk menyelaraskan itu, maksudnya kita lihat balik lah. Macam tu ke? Ya. Okay, terima kasih. Untuk rubrik ni juga mohon nanti kalau bila pihak PPA share, mohon rubrik ni juga tidak dikongsikan. Sebab dari segi rubrik ni memang rahsia jugalah dari segi how kita melihat kepada satu-satu perkara tersebut. Sebab di kalangan kita mungkin next year mungkin nak jadi calon juga. So kalau kata di peringkat KPT, kalau jadi juri tahun ni, tahun depan tak boleh masuk bertanding lagi. Dia ada 1 tahun. Tahun satu lagi baru boleh masuk bertanding. So itu antara perkara jugalah yang kita nak ni jugalah kan. Nanti sebab kita tidak mahu bila tahun depan bila menang dia kata boleh lah dia jadi juri. So dia dah tahu. So kita nak jugalah dari segi juri kita ni. Ya, macam tu kita nak. Kategori tu je ke? Prof tak apa, tahun depan Prof boleh tidak menjadi juri, tapi Prof boleh masuk tahun satu lagi ataupun Prof masuk juri lain, kategori lain. Setiap ketua juri akan menjadi ketua juri ikut bidang berbeza kan? Betul. Dan tidak sebab tu kita pun tidak berkongsi rubrik kita
cross kategori. Katakan ada hari tu pun kita tak sempat nak bincang dari segi kita juri dengan ahli. Kalau ada katakan kita nak verify ataupun nak bincang tentang rubrik itu, adakah masih dibenarkan pada peringkat kita pun macam mana? Prof boleh untuk mencapai satu kesepakatan pada hari ini dari segi apa yang nak kita sampaikan dari segi peringkat juri dengan ketua juri, tapi dari segi nak mengubah rubrik tu mungkin tak boleh lah. Tapi dari segi kesepakatan kita berdasarkan rubrik tu macam mana kita nak menilai boleh, dan kalau ada cadangan untuk penambahbaikan bolehlah disampaikan kepada urustia. Sebab saya mohon sangat-sangat, sebab ini dah berlaku dalam kategori lain lah, di mana bila juri dengan ketua juri duduk sekali, dia kata saya pun tak setuju dengan rubrik ini, sedangkan ketua juri dah ada briefing dengan pembina rubrik. Sebenarnya selepas pada pertemuan ketua juri dengan pembina rubrik, baru kami masukkan rubrik tersebut dalam sistem. Sebab kami nak macam dah memang ketua juri bersetuju lah. Okay, jadi mohon jugalah dapat dapat dibincangkan, dan juga kalau kata tak boleh kali ni, mungkin boleh bagi cadangan untuk tahun-tahun hadapan. Tetapi kalau dari segi sebenarnya kalau kita tengok yang melibatkan anugerah di peringkat AAN ataupun AKRI, memang kita ambil berdasarkan dia punya kategori ya. Jadi memang keperluan dia tu memang sangat detail lah untuk anugerah-anugerah tersebut. Doktor, kita start dulu ya, start breakout session. Dah siap semua ya? Separuh dah siap. Alright. So mana yang dah dapat tu boleh accept lah untuk join the session. Ya, saya. Macam ni, pasal saya ni dia kontak Prof Isak ni, dia kata nanti dia call saya, dia bincang dengan saya. Masalahnya kami diorang ni buta cakap dengan si pekak, mana-mana faham dulu ni. Nanti macam mana kan? Nak tengok sistem tu dulu ke maksud doktor? Satu, yang kedua apa benda nak buat, apa benda nak tell tu kan, kalau dah ada dalam bincang tu. Kalau dia split dua senang. Saya tahu sistem tadi tu boleh lah kot saya gagah-gagah masuk, tapi mau gantung nak buat macam mana tu, dan mungkin pihak urustia boleh bagi dua kan, walaupun dia dua kan saya pula. Doktor dah tengok rubrik dia? Doktor dah cuba tengok rubrik dia? Glance ada contohnya jumlah geran berapa, penyediaan macam mana kan. Saya faham lah benda. Kalau dia tengok, saya rasa perusahaan sendiri kalau dia tengok rubrik tu pun saya dia cepat faham. Tapi itulah sebab hari tu dah memang present dah. Dah present dekat dia dah dari segi rubrik tu. Kalau itu senang lah. Dah present dengan dia, so dia dah tengok lah rubrik tu macam mana. Cuma ialah maksudnya calon tu lah, itu je. Sebab yang ni pun nak calon ke ATBM ni kalau ni, jadi maksudnya ialah pemenang daripada USI, maksudnya daripada USI kita ni akan bawa masuk ATBM lah kan. Jadi maksudnya dia macam once in a lifetime dia dapat ni. Jadi of course lah, kalau yang baru jadi pensyarah memang dia tak boleh lah nak menyediakan apa yang ikut kehendak dalam rubrik tu. Tapi saya rasa kalau dah lama tu boleh. Okay. Alright. Terima kasih semua. Jadi kita dah selesai dah kita punya breakout session tadi. Mohon maaf lah bila tempoh yang diberi tu dalam setengah jam selalu macam yang sebelum ni pun macam tu lah. Diorang kata kami tak habis lagi bincang ni. Tak apa, lepas ni boleh ketua juri dan juri-juri boleh bincang lagi sekiranya ada lagi yang perlu dibincangkan. Cuma daripada session tadi, kalau ada apa-apa yang ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan di sini untuk kita, ada perlu penjelasan lain. Cuma yang berdasarkan soalan yang ditanya tu, mungkin sekali lagi saya nak highlight semula, kita punya tarikh tutup untuk penjurian adalah 24 Februari 2021 jam 5 petang. Yang untuk yang sesi sebelum ni mereka dah selesai lah. Kalau tengok dalam slide tadi, mereka telah pun selesai sesi penjurian semalam.
Jadi soalan ya. ni Dr. Diko pun itu cover berapa tahun daripada bila hingga bila? Dokumen, Prof, kalau kita tengok dokumen sebenarnya ikut kepada keperluan dalam syarat setiap kategori tu. Kalau anugerah yang bersifat macam yang AAN tu, dia memang selalunya memang daripada mula kerja pun dia boleh sertakan dia punya bukti-bukti. Jadi memang kat situ dia tak tunjukkan sebab dia memang kalau peringkat yang negara ni biasanya dia daripada awal kerja. Tetapi kalau yang bersifat macam fakulti terbaik semua tu, biasanya dia akan cover dalam setahun. Tapi macam mana pun kena tengok syarat dalam syarat dalam anugerah tersebut lah dalam website tu. Boleh saya jawab soalan Prof? Ya. Dr. Haras, mic off. Assalamualaikum Dr. Syakira. Kami telah berbincang sekali dengan ketua juri tadi dan juga juri-juri untuk 4 anugerah pensyarah dengan kemudian yang kriteria lain lah, 4 kriteria tu. Dan kami dapati ada satu kolom yang pertama iaitu kriteria yang pertama iaitu kepribadian dan personality di mana yang diberi markah oleh ketua PTJ lah masing-masing dan memberi markah 10%. Jadi maklumat ni bila kita lihat balik tadi Dr. Bala dah mention iaitu bila dalam dokumen pautan tu evidence yang dikemukakan tu tak ada. Jadi bagaimana kita nak letak markah dia sebab kalau kita tak klik macam Dr. Suhana kata tadi, Suliana, kalau kita tak klik nanti kita tak boleh submit. Untuk evidence semua tu nanti pihak PPA kita akan dapatkan daripada BSM dari segi markah LMPT 2020. Boleh yang tu? Jadi dia akan diberikan kepada kami ke? Macam mana? Masuk dalam Google Drive? Nanti kami akan bagi pada juri lah. Atau nak juri ke kepada ketua juri? Juri lah kan? Bagi juri lah sebab juri akan bagi markah. Pada juri, betul. So according to nama yang assign tu lah nanti kami akan berikan. Satu lagi doktor, dia ada 2 perkara saja untuk ni. Untuk dokumen yang berikutnya adalah yang tadi dalam kriteria nombor 4. Kriteria nombor 4 iaitu penerbitan. Sebab untuk 4 kategori ni, tokoh kita ni ada sama je dia punya kriteria. Salah satu daripadanya adalah penerbitan. Iaitu contohnya dia ada banyak, ada buku, chapter in-book, journal dan sebagainya lah. Jadi kita punya skor tadi ada 1 sampai 5. Katakanlah kalau contoh saya tak ada terbit buku. Jadi item kosong tu tak ada. Jadi macam mana tu? Ke nak kosongkan? Boleh ke kosongkan? Boleh kan? Kalau kita kosong boleh tak? Nak tambah kosong. Itu nak kena tanya, nak tambah kosong tu nak kena tanya Dr. Su. Sebab kalau tidak nanti kan contohnya saya terbit jurnal saja, buku tak ada, chapter in book tak ada. Jadi saya ada markah. Jadi apa tu bahagian tu tak boleh nak klik kosong, tak ada. Sebab ada kesetaraan sebab yang tu, sebab kalau yang tu semua tu memang kami serahkan kepada pembuat rubrik hari tu. Kan? Tak apa, Dr. Suhazlan, sebab kalau Dr. Su tak selesai lagi. Dr. Suhazlan ada komen? Kosong. Mungkin boleh add kosong kot. Kalau ikut sistem tu kita dah tak boleh buat apa. Cuma dia sedangkanlah kalau kata sepakat, maksudnya kita letak yang paling minimum. Satu lah. Kena bagi makan free lah kot. Satu kan? Makan satu. Sebab tu je. Makan free satu. Kan, kalau dia sistem bila ni dia akan efek keseluruhan. Kalau kita kosongkan Dr. Sazlan? Buat macam ni lah. Sazlan kosong tak boleh submit pula nanti. Dia tak boleh submit. So letak kod satu, tapi nanti saya final confirm dengan Dr. Su, kita tengok macam mana. Kita dah release pada semua tu yang dia punya isu dia. Bila kalau kita nak benarkan tu dah isu dia. Lagi satu Dr. Syakira.
bila saya buka dia punya evidence tu, contoh buka evidence dia, kebanyakannya ada dua lah tadi yang saya buka. Mereka beri dokumen evidence itu iaitu daripada CV portal kita. Jadi CV portal tu dia bercampur tau daripada kita nak kena tengok satu-satu geran dia. Messi. Dia nak tengok geran dia ada berapa, student supervision dia ada berapa. Jenuh kita. Jadi macam mana macam tu sebab kebanyakannya bagi dokumen yang CV online tu. Kita curi ketiga satu-satu. Lagipun dia sepatutnya ada borang kan yang dia kena isi. Sepatutnya kalau kata ikut dia menjawab setiap satu soalan tu untuk dia tu, maksudnya dia perlukan ada ni, so dia kena buat ini adalah dia. Bila ni so itu saya serahkan kepada juri lah tu, sebab memang macam-macam bentuk kita terima, keunikan yang kita terima. Jenuh kita tulis tu dalam CV online tu panjang, mau 20 page ke atas. Taras. Ya. Lagi susah pada ini. Apanya? Audit hari tu lagi susah daripada ini. Dr. Su tadi ada timbul kalau nak tambah kosong, term tu nak add kosong kalau dia tak ada evidence. Boleh tak boleh? Tak boleh doktor. Dia dah live. Saya kena stop pula. Tak boleh doktor. Ya. Kita dah share. Kalau yang lepas-lepas tu, yang sesi pertama dan kedua, sebab kalau yang satu tu biasa kita buat dia punya rubrik lemah ataupun perlu diperbaiki kan. Jadi kami bagi satu je. Memang tak akan lepas titik amal tu, insyaAllah tak lepas lah. Tapi dia punya persoalan Dr. Suliana adalah dia tak ada bendanya, contohnya yang dalam penerbitan tu dia tak ada buku. Jadi kita nak letakkan satu juga ke? Setakat ni itu sahaja yang diberi oleh pembuat rubrik. Okey, maknanya nak dipakailah yang itu. Ya. Okay. Fikir macam inilah, dari segi anugerah tu fakulti dah shortlisted, fakulti dah pun melihat sepatutnya yang dihantar tu dah ada, sebab kriteria tu kebanyakan fakulti dia dah buat dah dari segi orang kata mereka dah buat satu tapisan di peringkat fakulti kebanyakannya. Tapi tak tahulah yang ada dokumen dekat pada semua prof dan juga doktor, saya tak pastilah dokumen tu kan bentuknya macam mana. Adakah satu tu maksudnya satu buku atau satu markah untuk kata lemah? Satu markah. Skala tu kan? Tak boleh. Bukan bilangan kan? Tak, contohnya kalau kat situ calon tak boleh memberikan evidence kepada kita. Maksudnya evidence dia zero lah. So dalam sistem tak ada zero tu. Itu je isu dia. Jadi kita letak satu lah buat masa ni sebab yang kita nak baiki tak boleh. Kalau satu tu skala faham lah. Maknanya kalau you tak ada buku, you lemah lah. Letak satu. Bukanlah satu buku maknanya. Boleh faham lah kalau macam tu kan. So kalau skill okey. Tak payah ada skill kosong. Ya. Di peringkat dia kira satu lemah. Cuma dari si pembina rubrik pun macam-macam sebenarnya Dr. Nurul. So yang ni saya yang dirujuk ni adalah lemah ke Dr. Aras? Cumanya masalah kalau satu tu skala lemah, berapa bilangan buku yang dia katakan lemah? Itu yang susah tu nanti. Itu ada dia punya julat dia. Ada julat dia. Tak apalah, mungkin next year kita boleh ubah kot dia punya tambah tu. baik. Ya, insyaAllah. Okey. Satu lemah atau memuaskan, bolehlah tu. Boleh ya? Kalau jadi maksudnya kalau tak ada tu memang kategori lemah lah. Satu. Okey, ada lagi yang ada persoalan ataupun yang perlukan perbincangan di peringkat ni lah ketua juri dan juri untuk anugerah utama ni. Okey, baik Dr. Mai, terima kasih. Dr. Mai ada urusan. Welcome. Salam. Ya, Prof. Just regarding the LNBT. LNBT. Yeah, so because it's not clear from the application that how much there will be the LNBT. Is it in the criteria we have asked for LNBT?
Yeah, it's supposedly to be there. Yeah. Means the candidate did not provide the evidence. Yeah, we know that because it was closed on the 11 Dr. Su. On the 11th of December. Of course tak ada lagi lah markah dia. Tak apa, again, PPA will try to get that from BSM and provide the jury. InsyaAllah. Okay. Thank you. Dr. Shakira, kalau tak ada mana LNPT punya tu, mana kita letak satu je lah LNPT insyaAllah ada. Nanti kami akan provide. Sebab yang tu memang kami pun tak boleh nak tarik waktu tu, dan juga calon pun tak ada lagi kan dia punya markah LNPT waktu tu. Maknanya bila sebenarnya boleh mula untuk dinilai? Kami akan cuba dapatkan secepat mungkin. Jadi yang lain tu nilai yang lain dululah, boleh? Dia masalahnya dia kena sekali lepas tu baru boleh disubmit. So dia tak boleh. Ya betul. Jadi dia kena dah ada tu baru kita boleh mulakan. Betul lah tu. Boleh save dulu macam migrant tu boleh save. Dia tak boleh save. Dia tak boleh save. Kita cubalah Dr. Su ya. SM tak ada kat sini. Kita contact. Esok boleh tak? Esok. Kita try esok. Okay, terima kasih. Maksudnya borang tu isi terus submit, dia tak boleh save. Dia tak boleh tak boleh save. Okay. Alah rugi Ataupun yang atas LNPT dengan apa tadi yang dua tadi tu, satu lagi tu. Jadi dia boleh submit tanpa benda tu. Sistem berubah tak? Jadi nanti PPA akan masuk markah tu. Dari total markah tu kita akan tinggal kemudian. Tak boleh. Rasanya Prof kena isi semua baru boleh submit. Sistem dia. Pastikan isi semua baru submit. Tak apa. Siapa yang nak buat awal tu boleh buat secara manual dulu, letaklah kat mana-mana. Siapa nak buat manual? Sebab nak kena baca dia punya pautan tu kan. Ambil masa tu. Dia punya CV dia. Jangan bijak tu. CV. Saya risau studi lah, ramai yang juling. Kenapa dia tak ada kata publication, ada paper tak perlu kan. Dia hanya written document saja kan. Itu yang bahayanya. Sebabnya Prof, masa kita bagi blush dia punya tu, kita bagi tahu dah kat dia contohnya penerbitan kan, bukan contohnya grant tu bukan kita nilai untuk 2020, kita nilai untuk 2 tahun sebelum, 3 tahun sebelum grant tu. Jadi kalau dia bagi CV yang panjang tu, kita kena tengok grant dia tu tahun berapa ke berapa satu-satu dia punya CV tu. Jadi makan masa jugalah macam Dr. Nurul cakap tadi tu. Okay. Ramai tak calon untuk yang CV tu, ramai calon dia Prof? Dia tak tengok picture ni, tak tengok semua. Right. Okay, ada lagi. Kami akan cubalah yang dapatkan dari segi LNPT, dan tadi tentang penilaian daripada ketua PTJ. Jadi kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih pada semua. Jadi selamat menjuri. Jadi kalau ada sebarang masalah ataupun sebarang isu, mohon hubungilah pihak Rustia di PPA. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua atas kesudian untuk turut samalah menjadi terlibat sama dalam kita punya A2U pada untuk 2020 ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.